Ada seorang peguam yang terkenal di Sabah mengatakan bahawa cucu saudara lelaki tidak berhak mendapat harta pusaka. Hal ini baru diceritakan oleh sahabat saya Ustaz Izzat, ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Duah Faraid Malaysia, mengatakan perkara tersebut. Dan kita nak betulkan bahawa cucu saudara lelaki daripada anak saudara lelaki, sama ada si ibu sebapa ataupun sebapa, merupakan ahli waris. Memang betul dalam gambar rajah ahli waris kita tak ada letakkan cucu saudara, tapi kita ada anak panah. Anak panah ke bawah ni yang menunjukkan keturunan lelaki daripada anak saudara lelaki ini, maksudnya cucu saudara lelaki kepada si matilah, merupakan ahli waris. Jadi kita kena mendalami betul-betul ilmu faraid, dan ini adalah asas. Boleh kita join bengkel asas faraid yang akan berlangsung tak lama lagi untuk mempelajari yang asas ni. Kalau kita tak kuasai asas ni, kita akan memberikan satu jawapan yang salah kepada masyarakat. Faham faraid, harta bekat, waris selamat.